Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini enjin S1R semalam Enjin S1R semalam yang spek 62 tu aku dah sangkut Body ni body orang lah. Sekejap nak bagi dia hidup. Carburetor pun carburetor yang biasa aku guna. Enjin ni macam biasa dah pasang kat body motor lain. Kejap lagi aku nak bagi hidup. Kita tengok minyak hitam tu naik ke tak. Okay. Mungkin hari ni episod terakhir lah untuk enjin ni. Tengok ni magnet dia yang macam aku cakap lah. Magnet dia yang ni owner dia boleh bawa ni. Jadi aku pasang carburetor ni untuk hidupkan saja. Okay. Untuk hidupkan saja. Okay. Kejap lagi kita start lah. Okay, minyak hitam dia naik Minyak hitam naik dan nanti kita akan belanja bunyi sikit. Okay. Okay, enjin ni dah siap Jadi aku dah balut-balut. Nanti nak bagi balik kat owner lah. Enjin ni dah hidup. Tapi so far enjin S1R ni mudah pasang. Tapi ada sikit-sikit lah. Korang kalau kau nak tahu, kau tengoklah episod tu sampai habis. 1 sampai 5 ni baru kau tahu apa ragam enjin S1R ni Okay, ini dengan pemasangan ni dengan cara aku lah. Terpulang kalau ada korang ada cara lain, korang boleh try cara korang. Kalau macam aku punya cara ni tak ada. Dan memang motor dah hidup dan minyak hitam dia pun naik sempurna. Okay. Okay. Ini adalah episod terakhir untuk enjin S1R spek 62 ni. Sebabnya mungkin aku punya percakapan ni tak berapa clear. Sebab dekat bengkel aku ni, kat area bengkel aku ni hujan lebat. Jadi korang dah tengok macam mana aku pasang enjin ni. Dan mana yang nak tengok boleh silakan, tak ada masalah. Tengoklah macam mana cara aku pasang dan apa tip-tip yang aku bagi dekat enjin tu lah. Dia ada 2-3 barang lah Okay, sehingga kita berjumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye bye.